Bersabah saya mu. Budu tak talah, saya kita jangan pecah dah. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni habis mari pulak dekat Mati Mai Ikan Bakar. Kali ni habis mari disebabkan ada menu baru saya mu. Let's jom. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni habis mari dekat Mati Mai Ikan Bakar. Besuk saya mu tengok menu yang habis order hari ni kan. Memang betul-betul meriah saya mu tengok tu. Okey, saya mu tengok ni menu terbaru dia, nasi goreng ikan bekok saya mu tengok tu. Kita curah sup dia dulu saya mu dalam ni. Tengok ikan bekok dia. Ikan bekok gelamo. Crunchy mana yang tengok isi dia. Perfect saya mu. Nasi goreng kena dengan ikan bekok saya mu. Memang perfect. Lepas tu dia ada kepuk juga. Kita buat kombinasi nasi goreng ikan bekok. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi goreng dia okay, sebelum mok kita masuk kena pula ada ikan bekok okay. Jadi perfect saya mu. Wow, sedap. Okey, lepas tu menu baru dia pula, dia ada nasi goreng daging belengah. Abang nak terak dulu daging belengah dia. Saya mau tengok daging belengah dia. Wow. Okey, saya mau tengok nasi goreng daging belengah dia. Wow. Daging yang lembut, nasi goreng, dia jadi satu kombinasi yang sempurna saya mu. Okey, ketiga pula menu baru dia, nasi goreng ikan kukuh. Puas hati saya mu. Tengok tu pun kecil dah halio saya mu. Kok dia ada budu, kita curah dulu budu saya mu. Wow, tengok budu tu. Ikan kukuh dia, tengok. Tu. Isi. Ambil ni isi dia ni. Tu. Letak di nasi goreng kita, ambil kepuk sikit saya mu. Tu dia. Dengan budu, dengan nasi goreng, dengan ikan kukuh. Wow. Okey, lepas tu habis order pula set daging bakar dia. Saya mau tengok tu. Kita curah sup dulu saya mu. Ambil sambal belacan dia sikit, letak sini, ambil daging bakar dia. Saya mau tengok daging bakar dia memang betul-betul puk. Letak sini saya mu. Saya mau tengok bagai. Sambal belacan dia pedas molek. Masukkan daging bakar. Pedas. Lepas tu abang and on pula ikan bekok siakak. Sebagai tengok. Okey, saya mau tengok ikan siakak dia tu ke. Crunchy yang. Tu isi dia memang betul-betul putih molek tengok bagai. Letak sini, ambil daging bakar sikit, colek dengan sambal belacan dia, letak sini saya mu. Kena dengan ikan bekok saya mu. Perfect. Wow. Wow. Okey, lepas tu abang ambil pula set baby bekok dengan set baby ayam. Suppose kalau saya mu. Kak bunyi lada. Kita proses budu dulu. Perah selima. Tengok saya mu. Perah selima. Kita penyek telur dalam budu saya mu. Wow. Budu tak talah, set kita jangan pecah dah. Ni abang makan dengan singgah saya mu. Ambil kuah singgah ni. Ambil sikit singgah saya mu. Colek dengan budu ni. Ambil telur sikit letak sini. Ambil ikan bekok gelamo sikit saya mu letak sini. Ambil ulai-ulai ni. Macam-macam jenis ulai ada ni saya mu. Putar celup lai budu letak sini saya mu. Wow. Wow. Ikan singgah, kena dengan budu, kena dengan ikan kok. Perfect.
Solek lah bodoh ni saya mu sikit. Wow. Sempurna. Okay, hok ni set baby ayo dia deh. Saya mau tengok isi ke ayo dia tu ke. Tu. Oh, makan stok gini saya mu. Oh, puas hati. Cicong lah bodoh. Tok sini. Daun salum. Putar saya mu. Cicong dengan bodoh. Tok sini. Saya mau tengok. Kemurah kombinasi kita gini. Macam-macam rasa ada saya mu. Saya mu boleh tengok sup giabok dia tu ke. Bersambah saya mu. Cabut gitu saya mu nak kata nyepuk mu ke. Wow, besar. Wow. Habis order pula 3 jenis air sparkling tengok. Menyegarkan sungguh saya mu. Okey saya mu menu hak abang makan dekat Mati Mai ikan bakar ni ke. Memang betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Barang boh.